welcome back to my channel. Hari ni nak pergi mana pula? Ya Allah. Weekend hilang. Tak reti duduk rumah weh. Biasalah kita nak pergi kenduri lagi weh. Tapi hari ni balik hari je nak pergi Ipoh. Okay. So sekarang kita baru gerak dah pukul 8. Kita orang akan pergi R&R Simpang Pulai dulu. Okay, so apa-apa kita orang akan update. Bye. Okay guys, so kita dah sampai R&R Simpang Pulai. Sekarang kita nak siap-siap. So tengok makeup aku. Okay. Okay, jom kita start. Hello guys, so sekarang kita orang dah siap. Yay. So sekarang kita nak on the way ke rumah Nisa dulu. Baru kita akan pergi ke kenduri. So enjoy the view. Like this. Hello Ipoh. Guys, sekarang ni kita tengah pakai lens. Tapi tak tahu nak ambil lens yang mana satu. Ni ke ni? Mana yang okey? Hai guys. Okay, so sekarang kita dah dekat. Kita dah sampai Ipoh lah. Tengok aku sini. Alah, Mi pun kedekang lah. Tapi takut lah macam mana? Mi korang. See you back. Kereta. Kereta baru. Kata Aida. Nama dia Snow White. Yes, Snow White. So kita nak pergi kenduri Zani. Siapalah Upstone Listen? Aida? Atau Cak? Atau Isha? Oh no. Okay guys, so nanti kita orang akan bertemu di sana dengan yang lain. Okay, bye. Hi guys. We are arrived at Lembah di sebelah Tasik. Ya. Nabila Nabila bolehlah kahwin kat sini. Kalau nak ah. Okey. Jauh. Ambil aura. Ambil aura ya anak sudah. Ya Allah. Okey, dah sampai. Saya siapa? Sarah. Wadidaw. Okay, kalau macam korang ingat, ini ada dalam vlog hari tu. Makan apa? Ya rasmi Yang paling nama dekat Santa Claus. Macam dalam tak jumpa. Tapi kalau dapat saya dengan sudah aku ayam. Struggle saya. Zara dah macam yang punya kita belajar. Yang ada tak? Boleh. Tahan lah sudah. Hai, korang. Ingat tak saya? Ingat tak Aida? Pergi Genting hari tu. Dan pineapple. Fried chicken. Sudah ada. Lagi panas. Ya tak, Aida cakap tak apa. Chicken nugget. Minyak. Ada ke tak? We're gonna eat laksa. Dia budak star tu. Dia rapat macam ni. Okay, jom lah. Isha bersama laksa ni. Oh ya? Tapi dia suroi sikit. Okay, tengok. Nak rasa sekejap. Kejap weh. 54 insan, 23 Mei 2026. Kepada yang akan menyambung cuti, tahniah diucapkan. Kepada yang lusa-lusa ke. Hi followers Kak. Nama saya Azwani. Ini kawan saya. Korang mesti dah kenal. Macam dah
Ha? YouTube apa? YouTube apa? Ya Allah, mana ada ya Allah. Hai, happy birthday. Terima kasih. Hai. Boleh, aku boleh jadi PS boleh. Pasal chauffeur. Makan kat sana. Tulis. Ayah, kita sampai sulit. Okay, mind your step guys, mind your step. Ya halau laki weh. Zani. Dari Selayang ni. Siapa yang mengapa? Mana dengan lelaki ni? Ha? Wish. Zani sama pengantin baru Zani. Satu wish untuk Zani. Satu pengantin untuk menjadi isteri yang terbaik. Amin. Bye. Congrats. Selamat pengantin baru Izani. Siapa next? Izani next. Lukman. Gana next. Awak tak pernah nampak saya lagi. Besar juga. Korang awak. Ya Allah, apa sembang tau. Apa dah? Diri seorang diri kata kita orang tahu apa. Okay. Izani saja. Jom. Yang sana siapa? Mana siapa? Angkatnya pakai gambar je subscribe. Cikgu dah panggil. Buat 3 layer. 3 layer cikgu. Apa tu? Benci lah. Benci ya. Bye. Video. Show your outfit sikit. This is Isha Raya outfit. Ya. 2026. Baby, you memang full outfit raya. Tudung sekali. Aku bawa ke raya. Ya ke? Nana. Ya ke? Ke brown ke? Tengok mana teacher. No. Ni teacher BM. Cikgu pula. Cikgu BM. Jangan main, cikgu ni garang. Cikgu ni garang tau suka macam ni ambulans. Hujan korban. Hujan. YouTube ke? Hai kawan Cak. Hai. Subscriber Cak. Apa kata-kata? Apa kata-kata? Untuk hari ni cari dah pasangan awal. Saya perasan cari pasangan yang tak akan jumpa. Tak jumpa masalahnya. Sampai sekarang tak jumpa. Camp. Patutnya dah bersekolah cari dah. Okay, dia sebagai ni akan informasi akan jumpa passion nanti dia jodoh dia. Tak boleh ni, tak boleh. Nanti passion semua sakit-sakit. Aduh. Betul juga tak sihat. Yelah, mengada-ngada. Boleh je, asalkan jodoh okey. Okay guys, so sekarang kita dah settle makan yang bergambar. Sekarang kita orang nak foto booth kejap. Foto booth kat sini je. Mana
pun 3 kali. Aida. Serius? Tangan bola lagi. Roar tadi kan? Roar terima kasih. Oh, super. Domelnya. Thank you. Ciao. Barbie. Dapat dulu lama. Sudah be. Nah, dia tak tiba tak kira. Saya nak terpaksa. Nak tadi buat Saga MC3. Saga MC Trio. Hati-hati ada bersih break. Bye. Bye. Dia elok bawa kereta tu. Dia balik bangi koma. Ya Allah. Dia elok bawa kereta tu. Sampai 3 aku. Memang kita yang menghabiskan. Oh ya. Oh, unlimited weh. Boleh unlimited. Wow. Unlimited aku rasa macam sikit. Ya, smart. Cakap dia lah 1,000. Bye. Tengok dia orang. Cik, kita Sierra baru Saga MC3 boy. Saga MC3. Namanya Cik Tun. Sebab apa Cik Tun? Sebab Proton. Wow. Weh, smart gila punya. Oh my god. Korang jom kereta Sierra. Dia senang moral. Jom kan? Tak sangat estetik weh. Oh wow. Tak gemuk. Macam boleh. Tu punya bagus. Tak estetik mana? Sierra dah tukar lah. Sierra boleh tukar tu. Tukar dua. Guys, kita Sierra ramai-ramai. Bismillah. Dekat depan tu nanti keluar. Saga MC3 ni guys. JT berperamut. Belakang ni boleh buat pipe bontot lah. Okay? Yes. Tak sangka Sierra bawa kereta tu lah. Tak sangka. Sierra hati-hati Sierra. Aku Sierra gila baru Sierra. Zani. Bismillah. Kenapa dia orang? Ya. Kita macam mana? Kita masuk kita. Tapi depan je Sierra. Biar dia dia lah kereta dah bakar. Ikut kan. Kalau kita tak gerak. POV belakang depan pula. Biar kita tak gerak. This is our POV dekat depan. Kalau tak bergerak dia memang panik ikut. Ikut salah dia macam tu pula. Kalau kat highway laju. Atau pisau lah kalau jam. Tapi aku memang tak pakai ikut kan. Semua perak ya. Kau tengok. Semua perak. Kau tak bergerak. Tengok. Yung tanya ke Sierra. Okay. Sini eh? Masuk tangga. Okay nak cakap apa? Korang bapak dari kat mana? Macam mana kan? Trauma kejap. Korang dah cry? Masam ah. Siapa yang masam? Siapa macam ni? Siapa macam ni? Dia ni ke? Kita dekat Cafe Shoy. Gosip. Dia ada fast charging. Ada mic. Tapi ada yang pergi ingat. Dia teringin Hi guys, sekarang kita dekat Cafe Shine. Kita orang just okay. Jom tengok Aida sangat-sangatlah macam camping. Aida yang ice cream latte. Dengan air humble.
Sebab kata orang Melayu. Bagi ayah aku beli. Tapi dia salah beli. Salah takut. Bukanlah nama diberi. Macam tak kenal. Yang mana? Cuba you cakap. Hello. Tak kenal. Tapi dia hijau je. Hati-hati ya kena lipstick tu apa. Kan merah. Pink. Sarah, nyanyi sikit Sarah. Very beautiful. Yang itu lip. Kita order. Alhamdulillah. Jom kita rasa Aida punya. Nak pilas air. Nak pilas mulut. Korang tak percaya. Bawah ni Yakult. Dia ada hint of lychee. Kita ambil ni sebab warna pink. Okay. Korang kalau masih bukan coffee lover macam kita, korang boleh ambil ni dekat kedai Shine Cafe. Dia ada teman. Sampai pergi tanya saya. Marah-marah pun teman. Dia hanya pergi tanya tapi dia marah. Dia mesti pergi tanya sama saya. Dia tengok memang lama. Okey. Dia tak kencing pun. Tapi dia nak cakap dia kencing ni. Tak, soalnya kita memang akan naik sebelum naik. Pergi toilet dulu. Pergi toilet tak nak gigi. Okey. Macam normal. Allah. Zaman dulu. Allah. Ada dulu. Dia susu dekat kan balik tu dia susu dekat situ. So macam sambil kira tau. Pasal dia cakap lama lagi. Aku naik dulu lah. Aku cakap. Pasal dia susu balik kat situ. Aku naik dulu. Dekat atas ni macam apa tu? Bukan ada lagi. Jangan masuk dalam tu. Kita dulu. Terus aku kawal tu. Kawal tu. Tak ada lagi. Tiba-tiba cakap balik dah. Dia nangis. Kenapa korang tinggal aku? Tak lagi lagi sorang-sorang balik sorang-sorang. Dan dia yang hantar aku. Dia. Pasal kita orang dua macam tapi kau memang kita macam asli. Memang aku macam lepas kan? Macam pasal cakap orang ni nanya lah. Korang tinggal aku. Macam dia memang dah like lah. Tapi macam dia cakap dekat lah. Cerita malam tu. Ya, ya. Tak boleh dekat. Tapi lah aku cakap gitu lah. Apa tu kan mandi dekat saya? Memang esok rumah. Kita dua rumah. Air setelah minum sembang. Dahaga balik sekarang ni. Wow, cantik lah. Ya. Naik dah. Maybe sebab merah kat belakang. Ya, cantik tau. Okay guys, postkan tengah hujan. Kita orang dah nak balik dah. Masing-masing dah barai. Yalah, aku dah mesti. Kalau tak nampak pun dia. Bye Sarah. Entahlah. Wiper dah laju. Nah, boleh ke? Oh ya. Hai. Laju kan dia bawa? Laju kan.
Okay guys, so sekarang kita dekat kedai Thailand. Santai. Oh santai. Kun Thai. Kita sekarang dekat Kun Thai. Makanan Thai. Okay, kita kat Thailand guys. Kita lepak dengan kakak-kakak guys. Walaupun kosong tak apa. Kita masih pura-pura je lah. Susu. Oh. Sedap pula. Jangan nak minta ikit. Okay guys, tu tom yum. Nurin bersama tom yum. Nasi. Nasi. Kita orang makan nasi. Kita orang makan nasi. Aida makan noodles. Gelas kaca. Gelas kaca. Okay, so kita order telur dada 2, kailan, tom yum. Tengah tunggu Isha dengan Auni sampai. Okay guys, let's try the tom yum. Macam mana rasa tak cakap? Banyak tu. Aku rasa dah banyak sebenarnya. Gila-gila. Kasih pindah kaca hari ni. Okay korang, so kita nak endkan vlog kita sampai sini. Thank you guys for watching. So don't forget to like, subscribe and share. Bye.